secara jujurnya saya telah melatih lebih daripada 6,000 orang lah. Datuk dah berada di dalam industri scaffolding ni berapa lama dan berapa ramai pelatih ataupun pekerja yang telah dilahirkan di bawah tangan Datuk sendiri, di bawah company SRC Global? Okey, sebenarnya SRC Global ni kita dah 15 tahun dah lah. Dah 15, bukan barulah. Bukan baru kan. Cuma sebelum ni nama kita adalah SR Scaffold. Okey. Kan. So pada tahun 2020 saya rebranding kan kepada SRC Global sebab saya banyak buat aktiviti lain lah. Kan, aktiviti dalam bidang latihan. Dan secara jujurnya saya telah melatih lebih daripada 6,000 orang lah. 6,000 orang? 6,000 orang dah dapat kerja? Ya, sepanjang 15 tahun saya beroperasi. Kan, sebab sebelum ni saya banyak buat program-program yang melibatkan penajaan. Kan, so penajaan ni memang saya kata, saya dengan penaja ni saya cakap senang je. Kalau peserta tak kerja jangan bayar kat saya.